Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu solat Siti Nurhaliza tiba-tiba jadi panas. Yang saya lihat ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian netizen kerana netizen memberikan pelbagai dugaan dan juga kenyataan berkaitan tentang isu ni. Yang sudah pasti isu yang paling utama ialah adakah sah solat tanpa memakai telekung. Dan insya-Allah kita akan bincang isu ini hari ini. Tapi bukan sekadar isu itu sahaja, netizen mencari-cari pelbagai alasan nak pi kata bahawa solat Siti Nurhaliza tu tak sah. Tak tahulah sebab apa mereka bertukus lumus nak mencari kesalahan berkenaan. Boleh jadi perkara itu di luar adat kebiasaan orang Melayu ataupun mungkin ada sentimen peribadi terhadap penyanyi nombor 1 Malaysia berkenaan. Justru dalam perbincangan ini ada yang berbincang pasal isu bau minyak wangi. Dia pergi cari, dia kata minyak wangi yang dipakai oleh Datuk Siti itu dia minyak wangi yang ada alkohol. Dan isu yang lain katanya dalam bentuk dia solat tu tak nampak dia tutup bahagian tangan. Dagu pun nampak kelihatan dan diangkat isu dagu dan juga bawah dagu termasuk benda yang kelihatan di dalam solat dan dianggap solat tidak sah kerana berlaku hal berkenaan. Sahabat-sahabat, kita tenang dulu, kita bincang elok-elok, kita kupas isu ini satu persatu berdasarkan kepada panduan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW serta pandangan para ulama. Sahabat-sahabat, dalam agama Islam, setiap yang kita ikut perlu ada penjelasan daripada sudut fakta dan data. Dia tak boleh sekadar ikut-ikutan semata-mata. Orang kata sah, kita kata sah. Orang kata tak sah, kita kata tak sah. Dan malangnya, yang kata tu pun, kita pun tak tahu latar belakang pendidikan dia. Kat mana ilmu dia mengaji, kat mana dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikut apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Apakah mereka tetap mahu mengikutnya walaupun nenek moyang mereka itu tidak memahami apa-apa dan tidak mendapat petunjuk? Anda rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Jadi ayat berkenaan telah mendidik kita, mengajar kita bahawa memang ada satu kumpulan yang bila kita bagi penerangan, pengajaran ilmu kepada dia, dia tetap akan kata, dulu kami mengaji cara lain. Dalam adat kita cara lain. Nenek kami, dok moyang kami, mak pak kami ajak cara lain. Tok guru kami, ustaz kami tunjuk cara lain. Jadi sahabat-sahabat, jom didik kita dengan ilmu supaya kita dapat beramal dengan amalan yang sahih dan bertepatan dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Sekiranya kamu cintakan Allah, ikut Nabi SAW, Allah akan ampunkan dosa kamu dan Allah akan sayang kamu. Sahabat-sahabat, isu pertama yang diangkat ialah soal minyak wangi beralkohol. Ramai bila dengar perkataan alkohol, terus dia duk bayang dalam kepala otak dia, arak haram. Terus hukum dia letak haram. Terus kata najis, terus kata siapa yang pakai terus batal salat. Itu cara berfikir yang tidak cermat. Majoriti minyak wangi di pasaran hari ini memang dia ada alkohol. Tetapi alkohol tu dia bukan alkohol arak. Ia adalah alkohol sintetik. Yang kami orang kampung sebut alkohol kilang lah. Dia bukan alkohol yang alkohol arak hasil daripada fermentation, daripada buah-buahan, anggur ataupun seumpama dengannya daripada bahan yang memabukkan. Jadi alkohol jenis ini ialah sebatian kimia yang dihasilkan di dalam makmal dan ia dianggap sebagai bersih, halal digunakan sebelum dan ketika salat. Tak jadi masalah. Justru itu apabila kita nak bahas isu ni, para ulama sentiasa membawa kita kembali kepada hukum asal sesuatu perkara yang di dalam fiqh menyebutkan al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala at-tahrim. Hukum asal bagi sesuatu itu ialah harus, boleh, tak ada masalah sehingga datang dalil yang mengharamkan dan menghalangnya. Selagi tidak ada percampuran dengan najis dan tidak ada memudaratkan minyak wangi berkenaan,
ia tidaklah dianggap sebagai najis, tidak membatalkan solat, boleh digunakan pada bila-bila masa kecuali ketika pakai kain ihram semasa buat haji ataupun umrah di Mekah. Sahabat, kenyataan yang saya sebut ini anda boleh semak ulang. Anda boleh rujuk kenyataan daripada fatwa kebangsaan pada tahun 2011 dan juga fatwa negara Brunei tahun 2005 yang menyebutkan seperinci macam mana yang saya sedang jelaskan kepada anda sekarang ini. Seterusnya, isu yang kedua adalah isu tak pakai telekung. Inilah persoalan yang diangkat. Solat wanita tidak memakai telekung, adakah ia sah? Persoalannya ialah sejak bila telekung jadi rukun solat? Hang duk mengaji dekat sekolah rendah, sekolah menengah. Ada tak cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kata bila nak solat mesti pakai telekung. Orang perempuan mesti pakai telekung. Kalau tak pakai telekung, solat itu tidak sah. Cikgu mana ajak macam tu? Tidak ada cikgu yang akan ajak macam tu. Tidak ada ustaz akan ajak macam tu. Bahkan apabila kita ulang kembali, kita lihat kembali apa yang berlaku kepada zaman Nabi SAW, kita tidak pernah jumpa salah seorang daripada isteri-isteri baginda Nabi, anak-anak Nabi ataupun sahabiah-sahabiah Nabi SAW yang diriwayatkan memakai telekung. Memanglah sebab telekung ini ialah adat orang Melayu, adat orang Asia. Dia bukan syarat sah salat. Sebab tu kalau orang pergi Mekah, dia tengok yang pakai telekung ini ialah orang Nusantara. Dan kalau pergi tengok orang-orang Timur Tengah, daripada dulu sampai ke hari ini, mereka memang tidak memakai telekung. Tak kiralah orang tu daripada Arab Saudi ke, daripada Mesir ke, daripada Jordan ke, daripada Yaman ke, Habibah-Habibah ke, mereka solat tak pakai telekung. Jadi, apa pakaian yang mereka pakai pada hari itu yang dianggap sebagai menutup aurat, maka itu jugalah yang digunakan untuk salat. Sebab kita semua tahu salah satu syarat sah salat bukanlah pakai telekung, tetapi syarat sah salat ialah menutup aurat. Kalau anda pergi ke shopping mall dengan pakaian yang sudah menutup aurat, maka pakaian yang sama juga boleh digunakan untuk salat. Lainlah kalau awak pergi shopping mall tu awak rasa pakaian saya tak menutup aurat. Jadi kalau dah tahu pergi shopping mall pakaian itu tidak menutup aurat dan tidak boleh bawa untuk salat, maka perbaiki pakaian anda terlebih dahulu. Jadi tak ada alasan tak bawa telekung untuk tinggalkan salat. Isu yang ketiga, isu tangan Tok T kelihatan, nampak. Jadi yang tu dia kata, tak sah lah solat ni sebab tangan tu nampak. Sahabat-sahabat, dalam mazhab Syafi'i, tangan hingga bahagian pergelangan ini dia bukan aurat. Yang wajib tutup ialah bahagian selepas daripada bahagian pergelangan. Dalam kitab fiqh disebut dalam perkataan ku'. Jadi kalau nampak tangan, itu tidak membatalkan solat. Dan tak kiralah tapak tangan di bahagian bawah ke, belakang tapak tangan ke, kedua-duanya tidak membatalkan solat. Rasulullah SAW sebut kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha." Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah baligh, maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini, bila mengisyaratkan ke muka dan juga kepada telapak tangan. Sahabat-sahabat, hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Imam Al-Bahaqi. Jadi menunjukkan bahawa tangan itu tidaklah termasuk daripada aurat yang mesti ditutup. Sahabat-sahabat, isu yang keempat yang paling hangat sekarang ni, yang nak pergi cari, pergi korek dan sebagainya, isu dagu dan isu bawah dagu. Nampak Tok T tu bila dia solat tu nampak dagu dia kelihatan. Bawah dagu tu saya tengok tak adalah nampak sangat pun, tapi adalah sikit hujung sahaja. Macam biasa orang perempuan pakai tudung, nampaklah sikit bahagian bawah dagu tu, tapi tidaklah nampak sampai ke leher. Itulah yang biasa kita tengok. Jadi sahabat-sahabat, kalau ikut perbahasan di dalam mazhab Asy-Syafi'i, aurat wanita dalam solat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Had muka itu ialah daripada tempat tumbuh rambut di sini sehingga ke dagu dan dari telinga kiri ke telinga kanan. Dan sebahagian kitab seperti di dalam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa sampai ke asfalidhiq, iaitu di bawah dagu. Anda boleh rujuk buku saya Tata Cara Solat Rasulullah SAW berpandukan mazhab Asy-Syafi'i. Saya dah letakkan gambar itu dan had muka yang
patut ditutup di dalam mazhab Syafi'i. Jadi dagu dia bukan aurat sebab ia termasuk dalam had muka. Jadi tak wajib untuk tutup dagu sama ada sebelum solat ataupun selepas solat. Cuma bahagian bawah dagu, yang ni yang jadi perbahasan. Bahagian bawah dagu sebelum leher, ia adakah termasuk dalam aurat ataupun tak? Yang ni ada sedikit perselisihan di dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan ia adalah aurat yang wajib ditutup ketika solat dan di luar solat. Jadi kena tutup bahagian tu, bahagian di bawah dagu ni, dan ia dikira macam hukum leher yang wajib ditutup. Tapi sahabat-sahabat, mazhab Hanafi, mazhab Maliki berpendapat bahawa dagu dan di bawah dagu termasuk muka yang wajib untuk dibasuh sebagai sebahagian daripada anggota muka, yang menunjukkan bahawa ia bukan sebahagian daripada aurat yang mesti ditutup kerana dia dianggap sebagai muka, bukan dianggap sebagai leher. Abu Hussein Al-Quduri yang meninggal pada tahun 426 Hijriah, yang beliau ini merupakan ulama mazhab Hanafi, dia sebut dalam kitab dia Syarah Mukhtasar Al-Karhi jilid yang pertama muka surat 66. Dia kata fa ammal wajhu fa huwa min qasasi sya'ri ila asfali dhiqni ila syahmatil udhun. Adapun muka itu ialah dari batas tumbuh rambut di dahi ni hingga ke bahagian asfali dhiqn, di bahagian bawah dagu, dan daripada bahagian sisi pula hingga daripada cuping kiri ke cuping kanan. Jadi apabila disebutkan hal berkenaan menunjukkan bahawa asfal dhiqni, bawah dagu ini termasuk daripada bahagian muka, maka ia boleh terdedah dan tidak wajib untuk ditutup. Bahkan Syekh Ismail Uthman Az-Zin Al-Makki dia sebut dalam kitab Qurratul Ain bahawa wanita awam yang tidak mengetahui perincian mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa dagu adalah aurat, solat mereka ni adalah sah sebab dia tak tahu tentang hukum mesti tutup dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau orang yang dah tahu pun, dia tahu dah mazhab Syafi'i sebut tentang hal berkenaan, tapi dia tak mau ikut mazhab Syafi'i, dia nak ikut mazhab Maliki yang kita sebut tadi, mazhab Hanbali yang telah disebutkan tadi. Jadi dia tak ada masalah. Maka kita ada dua keadaan. Jadi jika ikut Syafi'i secara ketat, wajib tutup bawah dagu. Tapi jika bertaklid kepada Hanafi ataupun Maliki, solat kita tetap sah sekalipun bahagian bawah dagu terdedah. Ini untuk orang perempuan. Orang lelaki, no issue berkaitan tentang hal ini. Sebab keadaan ni mudah saja. Hari ni kita tengok orang perempuan yang pakai tudung, dia tak tutup bahagian bawah dagu tu. Jadi dia kira itu aurat ataupun tak. Jadi kalau dikira itu tutup aurat, tak jadi masalah. Awak sendiri yang menuntun. Awak tutup tak bahagian bawah dagu. Kalau awak tak tutup bahagian bawah dagu yang perempuan, maka awak telah menganggap bahawa bawah dagu itu tidak termasuk sebahagian daripada aurat. Jadi bila awak solat, awak tak tutup bahagian bawah dagu, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita ni memang mazhab Syafi'i memang totok punya, macam, dan dia pakai tudung tu macam tudung-tudung ustazah-ustazah kita ni. Ustazah Asma' Harun lah, ustazah-ustazah yang lain lah. Dia pun tutup bahagian tu kan. Maka kenalah tutup sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Tapi itulah, kalau kita tengok gambar ustazah-ustazah kita ni yang duk bumbang-bumbang sebut berkaitan tentang bawah dagu ni, kita pun nampak dia tak konsisten. Kadang-kadang bila kita tengok gambar dia, ada yang dia tutup bahagian bawah dagu. Kadang-kadang dia tak tutup pun bahagian berkenaan. Dan pada saya, kedua-dua keadaan itu tidak menjadi masalah. Yang paling penting, salat mesti buat dengan baik. Yang khilaf ulama tu boleh diharmonikan di dalam bab ini, dan inilah rahmat di dalam perselisihan pendapat para ulama. Dan sahabat-sahabat, di kesempatan ini saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk Siti Nurhaliza kerana telah menjadi asbab orang ramai cakna dan berbincang tentang isu yang cukup menarik ini. Kalau dia tak buat macam tu, saya rasa mungkin ramai lagi tak tahu tentang hukum solat tanpa memakai telekung, dan mungkin mereka masih lagi buat alasan tak solat disebabkan tak bawa telekung. Sahabat-sahabat, saya yakin dan percaya anda mahu untuk dapatkan ilmu berkaitan tentang agama Islam, kefahaman asas terhadap agama Islam dari peringkat yang awal sehingga kepada advance. Saya telah kumpulkan 5 buah buku yang saya jadikan ia combo yang bermanfaat kepada anda untuk memahami asas di dalam agama ini.
5 buku berkenaan ialah yang pertama, buku inilah Islam yang semestinya difahami yang ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi yang merupakan seorang penerima anugerah King Faisal yang merupakan anugerah sangat berprestij di dalam dunia Islam. Dan buku ini memberikan penjelasan secara padat berkaitan tentang agama Islam daripada peringkat asas yang awal sehingga kepada peringkat yang perlu diketahui di dalam zaman moden hari ini. Buku ini juga merungkai salah faham ramai orang. Mereka ingat nak faham tentang agama ini secara penuh memerlukan masa 2, 3, 4 tahun, 10 tahun. Ada yang menyangka bahawa sampai bila-bila pun tak akan dapat faham sepenuhnya. Buku ini merungkai salah faham berkenaan dan menjelaskan bahawa agama Islam ini adalah agama yang mudah dan sangat mudah untuk difahami. Buku yang kedua ialah buku yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad Aziz Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang bertajuk Ma'al A'immah. Buku yang merungkai 4 tokoh utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Buku yang ringkas dan padat ini pasti akan membawa keterujaan kepada pembaca apabila mengetahui kisah-kisah yang jarang disebutkan oleh ramai orang tentang tokoh-tokoh berkenaan. Ketiga ialah buku yang saya tulis beberapa tahun lepas yang berjudul Asas Ilmu Hadis, yang memberikan penjelasan dan juga penerangan kepada kita tentang mudahnya belajar ilmu hadis. Ilmu yang mengkaji tentang kebenaran di sebalik kata-kata baginda Nabi SAW. Adakah benar Nabi SAW menyebutkan tentang hal berkenaan? Adakah sahih hadis itu ataupun ia adalah daif? Dan jika ia adalah daif, kategori apakah ia berada? Sehingga ia boleh dipertimbangkan untuk dijadikan amalan ataupun tidak mampu untuk dijadikan hujah. Buku keempat yang bertajuk Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah merupakan kumpulan 76 dosa-dosa besar dengan panduan daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi. Menjadikan istimewa buku ini, ia telah disemak, ditakhrij, ditaklik, diberikan komentar oleh Dr. Muhyiddin Mistu yang merupakan seorang tokoh besar ilmu hadis dalam dunia hari ini. Terakhir ialah buku poket yang menjadi amalan yang sepatutnya menjadi amalan seluruh umat Islam. Buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari, mengumpulkan zikir baginda Nabi yang sahih yang boleh diamalkan daripada waktu pagi, zikir-zikir pada waktu petang dan juga zikir pada waktu malam. Bagi orang yang tak mampu untuk membaca di dalam bahasa Arab, ada tulisan Rumi yang dapat membantu anda, memungkinkan anda membaca dan juga mengamalkan doa-doa dan zikir baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kelima-lima buku ini adalah combo Ramadan tahun ini. Harga asal bagi kelima-lima buah buku ini ialah RM153.30, tetapi saya nak bagi kepada anda dengan harga yang cukup istimewa untuk Ramadan tahun ini. Hanya RM125 untuk 300 pembeli yang awal sahaja. Justru itu, segera WhatsApp saya 0133023316 untuk dapatkan combo ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.